Hai, Assalamualaikum semua. Dah lamanya saya tak buat video masak. So hari ni kita nak masak talapia salai, masak lemak cekur. Mula-mula sekali, mestilah kita kena salai kita punya ikan talapia. Ini ikan talapia yang saya jala dengan abah saya dekat Bagan Datuk, Perak. Saya salai ni menggunakan sabut kelapa je supaya dia ada asap macam tu. Lepas tu saya akan tutupkan dengan daun pisang. Dan saya biarkan kurang lebih dalam 10 minit. Lepas tu kita buka daun pisang tu dan tengok macam itulah kejadian dia. Sebenarnya daripada dulu sampai sekarang, yang paling penting sekali bila saya salai ikan, saya akan gunakan sabut kelapa sebab saya tak nak ada api. Sabut kelapa ni dia akan keluar asap je. Barulah ikan kita tu dia tak hangus, tak terbakar. So masak dia tu pun cantik lah. Cuma ada seekor ikan tu kulit dia jadi menggelupas. Saya tak tahu kenapa. Yang lain okey je. Mungkin dia macam dekat sangat dengan bara kot. Dan kita masuk dapur, kita hidupkan api yang agak perlahan. Minta maaf, dapur saya sepah sikit. Saya bukan tiktoker masak-memasak. Saya masukkan air sedikit. Lepas masukkan air tu, saya akan masukkan santan kotak sikit je. Saya gunakan santan kara sebab dia lebih pekat. Sikit je. Nanti baru kita tambah lagi. Maknanya masukkan santan tu sedikit demi sedikit. So kenapa saya kacau-kacau dia? Sebab saya tak nak santan kita ni pecah minyak. Lepas tu kita masukkanlah bawang merah, bawang putih, cili dan juga ubi cekur yang telah ditumbuk lumat. Masukkan dalam santan tu, kita tumiskan guna santan tadi. So kena sentiasa kacau-kacau dia, jangan biarkan dia menggelegak. And then lebihan santan tu saya tambahkan dengan air paip. Saya goncang-goncang sikit. Lepas tu saya masukkan dan saya habiskan teruslah satu kotak tu. So dia jadi banyaklah kuah dia. Sebab ikan talapia saya yang saya salai tadi agak banyak. Ada dalam 11 ke 12 ekor. So saya nak kuah yang banyak. Jadi kuah yang banyak saya gunakan 2 kotak santan. Kalau nak kuah yang sikit, sekotak pun dah cukup dah. And then saya slowkan lagi api tu sebab saya tak nak, macam saya cakap, saya tak nak saya punya kuah santan tu dia menggelegak, terlalu mendidih. Sebab nanti santan kita dia akan pecah minyak. Walaupun ada orang cakap kalau pakai santan kotak tak pecah minyak, tapi saya dah terbiasa macam tu. Biasanya santan kelapa ni yang dia akan pecah minyak. Santan kotak ni okey je. And then kita masukkan serbuk perasa. Yang ni saya dah campur terus lah. Gula, garam, ajinomoto semua saya dah campur. Dan perasakan mengikut kesesuaian. Kalau suka masin boleh bubuh lebih garam. Kalau tak suka masin kurangkanlah garam tu. Senang je kan. Dan kalau dah puas hati dengan rasa kuah tu, barulah kita mula masukkan kita punya ikan talapia yang kita dah salai tadi. Nanti ada yang tanya, bang kalau guna ikan keli macam ni juga ke? Kalau guna ayam macam ni juga ke? Kalau daging macam ni juga ke? Sama je proses je. Sama je semua proses dia. Inilah cara saya masak masak lemak cekur. Ataupun orang Jawa panggil masak kencur. So inilah dia. Dan pastikan semua ikan tu tenggelam lah. So nanti korang akan perasan kuah tu dia ada macam hitam-hitam sikit. Dan warna dia akan bertukar lagi cantik sebab kena arang tadi. Dan yang terakhir sekali saya masukkan hirisan daun cekur. Ini yang paling penting, yang membuatkan bau dia tu naik. Cuba korang tengok tu. Untuk masakan ni, bagi saya ikan yang paling sedap dan paling sesuai adalah ikan talapia dan juga ikan keli. Barulah saya ambil sudu. Lepas tu kita rasa. Cuba korang dengar saya rasa macam mana. Sedap ke tak sedap? Okey, hirup kuah je tak puas. So saya ambil seekor letak kat pinggan. Saya try tengok. Cuba korang tengok daging dia. Putih masak sekata. Bismillah. Okey, itu saja untuk episod memasak kali ni. Selamat mencuba dan selamat mencampur selera. Assalamualaikum.